Kalau aku touch kau ni berdarah-darah kau ni, ya kalau dia buat lah apa yang jadi. Siapa sebenarnya KM? Ustaz Azhari mempertahankan KM. Setakat ini melalui kenyataan dan sebaran melalui kenyataan akhbar dan media, kita diberitahu mengenai KM sebenarnya ada dua. Mungkin kerana huruf pertama nama mereka sama, bermula dengan huruf M. Seorang KM yang menjumpai Zara, seorang lagi KM yang dimaklumkan oleh Zara kepada ibunya berkaitan insiden touch-touch. Kita berikan rujukan KM touch dan KM jumpa. Apakah cerita sebenarnya? KM, nama yang disebut dalam rakaman audio antara Allahyarmah Zara Karina Mahathir dan ibunya, bukanlah pelajar pertama yang menemui Zara dalam keadaan terlentang tidak sadarkan diri di asrama Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Datuk Mustafa pada 16 Julai lalu. Ketua Warden Asrama Azhari Abdul Sagab berkata, pelajar pertama iaitu KM Jumpa merupakan seorang murid yang baik namun menjadi mangsa kecaman di media sosial. Saya kena tegaskan di sini, KM Touch tu bukan KM Jumpa. Nama pelajar